Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di Pelabuhan Batu Pahat, guys, menuju Selat Panjang. Tengah menunggu feri sampai, guys. Di tandas kita oleh silau tak nampak. Saya pun tanya apa tak nampak. Silau. Ini pula ada yang pen. Batu Pahat. Belilah yang satu tadi. Belilah. Bang, goyang ah. Karena nak kaya tapi saya gila siapa agak nulis je. Dia pasal dia. Ni bakal ni kapal tu pun. Ya kalau tak ada foto mau lihat. Jangan siapa ni je. Nah, nyo mampu dia. Dia tu dia tunjuk gila tu mampu dia nak kerja dia siapa dia. Nyo jelas siapa dia kata. Pak siapa yang kan. Tu tak kan sana ni. Tu je sarung rumahnya je. Cuba nak welek. Ada le rumah boleh. Tak ada welek. Sagan awak. Awak perjalanan awak ko tuir kan? Jalan mesilong. Iya. Lu kan banyak lah tanya. Iya. Malah lah tu menjawab. Apa ya mereka? Iya, banyak. Kau Lalu pakai neco. dah lah tu buat kapal langsung je kapal. Ayo. Kau gambar ya? Kau bangun la PP di pulau kan ya? kau bangunan cak tu ya? Ada tak gambar kampung kau nak bisa Umi? Saudara-saudara, kami berada di dalam kapal, guys, menuju Selat Panjang. Dalam kapal Batu Pahat menuju Selat Panjang. Inilah keadaan dalam kapal. Ini guys, kapal dia sedang, guys, tak berapa besar. Oke guys, sekian dulu. Kapal feri guys. Dari ini guys, dari Batu Pahat ke Selat Panjang, Kepulauan Riau. Baru nak gerak guys. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa guys, bagikan video ini ke media sosial anda. Terima kasih. Kalau seandainya video ini bermanfaat, sila bagikan ke sahabat-sahabat anda. Terima kasih.
jauh jalan. Jauh. Apa tak boleh.
lain, memang tak ada lain. Kami berada di Selat Panjang guys, baru sampai dari Batu Pahat, Malaysia. Ini adalah pelabuhan Selat Panjang. Dari mana guys? Dari Malaysia? Ya. Selamat datang ya Selat Panjang. Welcome. Mau pulang ke mana? Ke mana? Jawa Tengah? Jawa Tengah. Oke, saya mau ke Padang. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, tengok jam gadang. Boleh. Oke. Ini adalah kota Selat Panjang guys. Oke guys. Kami berada di Selat Panjang guys. Selamat petang Selat Panjang. Bisa guys. Ya, pasar. Ada lagi kalau mau nengok apa di Dorak, di daerah kantor bupati itu. Jalan sore-sore di Selat Panjang guys. Aku di Selat Panjang guys. Ancai nasi je lo. Di mana do nasi orang awak ko. Ko dapat orang piaman ni boleh. Orang Singkiang ko do. Siko nak tentu je dah, sama je orang Melayu sama je doanya. Cina Melayu dua je orang suka doanya. Acara. Tak ada sebab nasi wak dah. Di mana ada orang jual nasi Put panda kau do ndak kalau do kau put pandai. Kau do orang jual nasi yang penyet guys kau. Kau di Selat Panjang ni kau. Sanjo waktu maghrib, menjelang maghrib di Selat Panjang. Udah kasih. Baba? 20 menit lagi. Makan kita dulu yuk. Hah? Cari nasi kita dulu. Boleh? Cari nasi dulu. Cari nasi. Nasi Minang. Sini belakang. Yuk. Yang susah tak ada. Lah sebok ada nasi. Bau arang perjalian. Kada nasi lah sebok. Patah selewang makan baca dulu. Nado sebangai makan nasi Padang Kota Baru. Namo selego makan, patah selego. Awik nak loma makan. Baca dulu. Suasana di Selat Panjang guys, malam hari kita berada di kedai pub.